Abang dah berapa lama trade? Nampak tak? Okay, mantap bang. Sebab ada yang dekat sini yang baru trade. So saya kena tanya dulu. So kita boleh compare label mana. Okay, untuk sekarang ni adalah kita nak kenal pasti direction yang berlaku dalam satu hari. Jadi apa yang saya tunjukkan abang ni adalah H1. Kenapa saya letak period separator? Supaya dia memudahkan abang. Kalau dalam bahasa yang susahnya adalah kita kena cari kat mana open candle pada hari tersebut. Okay, so penandaan kita, gold akan buat behavior yang sama. Jadi macam mana saya nak buktikan adalah kita ambil satu contoh sini. Okay, kita buat satu penandaan open close. Untuk winter season kita akan pakai pada pukul 9. Winter pukul 9. So kalau tak ada salji, negara tengah okey, panas ke apa ke kan, kita akan pakai pukul 8. Itu perbezaan dia. Kenapa saya meletakkan pukul 9 ataupun pukul 8? Kita kena tengok candle pukul 9 ataupun pukul 8 tu dia nak close di bahagian atas ataupun di bahagian bawah. Jadi kita ambil satu contoh pukul 9. Tapi you guys nampak tak pukul 9 dia tutup dekat bawah kan? So dia nak bagi tahu direction akan pergi ke bawah malam tu bang. Benda macam ni yang korang kena precise kan. Maksudnya korang kena teliti dekat mana dia close. Kan saya beritahu close. Kalau dia tinggalkan rejection shadow tu, jangan consider as a close, okay?